Okey, sekarang kita berada di mana, Ikmal? Kolej Sini. apa lupa nama. Kolej Cybertech. Dia bukan sebenarnya bukan kolej tau, tapi dia asrama. Asrama wanita di dia antara Kajang juga Bangi lah. Jadi ini dah macam dah berhutan. Kalau kalian tengok lah, dah berhutan dulu. Dulu tak ada berhutan macam ni, jadi boleh nampak lagi bangunan dia. Jadi kami sekarang ada ramai jugalah hari ni. Tapi kami akan berpecah dua. Ya, berpecah dua. Eloy dengan Black dan juga Aidil. Sini Aidil. Dengan Aidil lah. Ya, kamu bertiga sini. Okey, bye-bye. Boleh ke Aidil? Boleh. Boleh ya Aidil? Semangat. Okey. Jadi kita tak boleh berpecah sini, tapi kita berpecah sebelah sana. Okey. Di sana lah. Jom. Baik. Okey, Eloy. Okey. Jadi kita berpecah berdua. Eloy dengan si Black dan juga Aidil akan ikut belah sana lah. Eloy akan masuk sini. Ya, nanti apa-apa nanti teki je, walkie-talkie je. Ya? Okey. Boleh? Boleh. Okey. Boleh bergerak sekarang. Okey, kami akan berpecah dua kumpulan. Mana bawa dia, minta pasal-pasal kita lagi. Rasa tak ni tak apa. Dah terang nak nombor yang datang. Ada pakai sikit. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Baik tau. Wah, Akbar. Assalamualaikum. Bismillah. Ya. Blok A. Nak naik tangga dulu tu. Kena naik atas dulu. Okey. Tangga sini Pasti lah nak kena tengok tu. Okey. Okey, sekarang kita dah berada dekat bawah bangunan ni. Jadi kita nak pergi tengok naik atas lah. Jadi kita nak cari satu blok D. Blok D. Tapi diorang cari dulu, tapi kita penelusuran dulu dekat area sini dulu. Sebab penasaran macam ada satu sosok dekat belah-belah sini. Jom mari. Assalamualaikum. Banyak juga bilik di sini. Bila kita nak masuk sini kan nampak rasa sunyi je kan? Macam tak ada bunyi apa-apa. Hanya bunyi cengkrik saja. Assalamualaikum. Banyak tilam kan? Bila dalam asrama ni. Kaca bersepang ni. Baik tengok, ada kaca ke apa? Assalamualaikum. Ikmal ada rasa apa-apa? Belum masuk lagi tu. Ya. Siap ada estro lah. Tapi lain macam tak ada langsir ni. Langsir ni. Ada orang tidur apa ni? Entah. Mungkin asrama ni punya udah asrama ni punya kot. Tak pun mapik juga, beja juga lu. Ya. Macam menarik ni jom. Assalamualaikum. Tak ada.
Ada rasa apa-apa ke lo? Tak ada. Boleh ada lagi? Tak ada. Banyak kayu. Pintu-pintu lama ni. Pintu-pintu dia. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya kadamu ruh. Ya kadamu jasad. Ya kadamu ghaib. Hadir. 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 Ada rasa apa lo? Berapa? Budak kecil. Bagian sini? Budak kecil. Jadi budak kecil lah. Jadi kita pergi tu. Kalau dia masuk pun tak tahu nak cakap apa ni budak ni. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini tandas. Besar kan? Besar tak asrama dia? Tu lah. Kan? Jadi Iqbal ada rasa apa-apa kat masa tadi penelusuran tadi sini? Lalu tadi? Masa Suasana ni lain lah. Suasana memang lain lah suasana. suasana dia ada rasa berdebar dalam hati? Time mula-mula nak masuk tu memang rasa berdebar. Masa Lepas tu berdebar. dalam lama sikit tu Dia macam dah okey lah. Dah okey lah. Jadi yang kata macam tak adalah rasa macam orang kata macam tu apa? Takut lah. Gemuruh tak ada lah. Jom. Jom. Assalamualaikum. Saya betul. Saya betul. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya kadamu ruh. Ya kadamu jasad. Ya kadamu ghaib. Hadir. Hadir. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Boleh pengenalan diri anda? Kau tidak jelas lah. Apa? Izinkan kami untuk buat penelusuran di sini. Boleh ya? Ke ada apa-apa cerita nak dikongsikan? Lagi? Apa tu? Rasanya macam suara, bukan suara orang Melayu lah ni. Boleh tahu kamu daripada mana? Jepun. Macam suara Jepun pun ada juga ni. Jepun kah? Ha? Ya. Apa yang kau lakukan?
Kami hanya ingin mengekspos saja di sini. Tak ada ni apa-apa pun. Lain makin makselen. Tidak faham bahasa tu. Takat si matilah oma maksalomain iyak Hello. Sesok tu dekat berada kat pokok tu. Tapi bahasa ni tak faham lah bahasa apa tu. Dekat pokok ni. Tu sosok tu berada dekat situ. Oh, dia memang tunggu kat situ lah. Kira penghuni kat pokok tu lah. Baik, faham. Sosok tu memang berada dekat sini. Dekat pokok tu. Ada saja tadi tarik dia ke sini. Dia macam panggil dia lah. Jadi yang kata dekat apa? Dia tinggi. Tua apa? Dia kata tua tak? Dia tak tua. Dia tak tua, tapi dia tinggi lah. Tinggi, badan dia macam kurus-kurus. Kulit dia macam sasawa matang macam tu. Baik, faham. Sasawa matang. Dia sebenarnya sosok leluhur. Oh, kira leluhur yang berada dekat kawasan sini. Sosok leluhur. Dia mungkin berkain. Dia lelaki tapi dia berkain. Macam kain pelikat lah. Ke kain apa? Macam kain batik ke macam tu lah. Perempuan ke atau lelaki? Sosok leluhur. Lepas tu rambut dia macam ada macam tu toncang-toncang. Oh, toncang lah. Toncang-toncang sikit. Ya? Jadi kita teruskan penelusuran kita dekat. Kita nak cari Blok D ni sebenarnya tau. Tapi kita round-round dulu. Kita round pusing dulu lah. Pusing sini. Jom. Okay, jom. Assalamualaikum. Hello. Kamera. Balik. Sana. Kat sini sebenarnya ada sosok tadi tau. Lu nampak tadi. Yang baru datang tadi kat sini kan? Dekat sini. Ada sosok tadi kan dekat situ kan tadi. Assalamualaikum. Ya benda ni? Tilam. Kita hancur. Tilam hancur. Tapi sosok tu memang agak berat jugalah. Bila masuk tu memang rasa macam berat. Rasa nak menahan tu agak macam berat jugalah sosok tu. Sebab dia pegang leher. Dia pegang leher? Dia pegang leher. Sebab dia pegang leher tadi. Tu rasa macam suara macam pun nak keluar pun susah. Susah sikit lah nak keluar. Jom. Kita naik atas. Jom. Faiz boleh naik atas ke? Kaki boleh tak? Boleh ya, lahir Bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hikmah keluarkan tu ghost box. Ya. Bismillah.
Assalamualaikum. Tu di sini tak ada juga tu. Tapi tak kuat lah dari sini. Dari sini nah. Jadi baca dari sini. Oh, sini. Okey. Jom. Boleh letak sini boleh? Boleh. Dia jatuh tak? Tahu. Ha? Jatuh? Tahu. Tak ada. Okey. Mana tangan? Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan transfer salah satu energi kat sini kepada Ikmal, biar Ikmal merasakan apa yang ada di kawasan bilik ni dan juga luar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya kadamu ruh, ya kadamu jasad, Makin tinggi energi. ya kadamu gaib. Hadir. Hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Hayatilah apa yang ada di sini. Jadi kita cuba manifestasikan apa sosok yang ada berada di sini. Sebab tenaga dia agak kuat sini juga lah. Dia punya frekuensi dia tinggi. Jadi kan setiap memori yang berbekas di sesuatu tempat tu, dia akan meninggalkan sesuatu frekuensi lah. Jadi kita akan tengok apa yang berlaku pada Ikmal nanti. Ikmal kalau ada rasa sesuatu nanti beritahu. Ikmal? Dapat rasa lah. Dapat rasa apa? Ada dua makhluk. Satu tu macam lembaga hitam, mata merah. Satu lagi tu perempuan, pakaian nyonya lama. Lepas tu rambutnya macam ikat belakang tu besar. Sanggut Sanggut tu besar. Dia punya muka macam pandang kat Ikmal dengan senyuman yang lebar. Dia senyum tu agak menakutkan jugalah. Kiranya dia senyum marah ke senyum? Dia senyum macam orang kata pandang je. Pandang senyum je. Jadi sosok dia ada sosok lembaga hitam. Jauh sikit daripada yang sosok ni. Ya. Okey, mai. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, Okey tak? Okey, sosok tu kat mana? Yang wanita tu dekat area sini. Yang lembaga tu macam jauh sikit dekat bahagian sana. Memang jauh lah. Memang jauh. Tapi lembaga tu dia macam perhatikan kita. Oh, lembaga tu dia perhatikan kita. Yang sosok wanita tu? Dia macam dia kejap dia berdiri, kejap dia duduk kat pokok, dia semua pandang senyum saja.
Pandang senyum je. Ha. Oh, okey. Jadi dia memang ada kat sini lah. Ada sini lah. Pakaian dia punya kain macam kain batik biasa. Macam tu lah. baju Dia memang pakai. macam baju nyonya lama punya tu kan. Dia lama. Jadi orang kata ini adalah satu interaksi daripada manifestasi tadi, di mana Ikmal dapat orang kata melihat dua sosok. Satu sosok lembaga hitam dan lagi satu sosok wanita berpakaian warna merah, baju kebaya. Bersanggul lah macam orang wanita dulu lah. Kan? Dia pakai aksesori ke apa kan? Dia sanggul tu sanggul besar je. Sanggul besar je. Jadi dia semua senyum saja kan? Senyum saja. Okey. Jadi orang kata energi dia agak besar kan? Betul kan? Memang kuat dari sini tadi. Dari sini. Jadi kita teruskan penelusuran kita dan jom ke mana? Jom. Jadi mana yang ada masuk live tu kan, tolong share lah. Tolong share tap screen kami dan buka yang tu. Yang mana? Yang satu lagi tu. Yang ghost tube tu. Yes. Baik. Jom. Ini di sana. Dia kita sana kan? Sampai lupa jalan. Dari sini tadi. Jom. Assalamualaikum. Kuat juga tadi dia energi tadi. Ini merah tu. Malaysia. Kuat kan? Kuat. Energi tadi kan? Lama pula tu. Ni kita tingkat atas kan? Tingkat satu. Ni apa ni bawah ni? Rasa tu macam... macam tu lah kan? Bahaya tau. Koridor kan? Koridor kan? Assalamualaikum. Ini bahaya ni kaca ni. Tapi Alun rasa macam ada sesuatu lah kat belakang ni. Faham. Dia faham belum? Faham? Alun ada rasa macam meremang sikit dekat bilik tu. Bilik tadi tu? Bilik ke bilik depan ni? Sini. Assalamualaikum. Ya betul. Macam mana? Ikmal ada rasa ke? Rasa lain sikit. Lain sikit kan? Tapi rasanya agak panas sini lah. Spender siapa tau? Lagi. Tapi memang ada rasa bulu lemak di sini tapi tak nampak pula sosoknya. Kan? Mungkin dia lalu je. Dia lalu je kot. Assalamualaikum. Sini. Baik-baik tau. Assalamualaikum. Bismillah. Ni tak ada kan jalan? Jalan mati ni. Pintu dah beri salam. Dah kurang kan? Ni dah tak rasa ni dah sangat. Sini. Boleh je. Rasa bang sikit tu. Tali? Dok. Anjing? Dia atas anjing tu Asalnya dia tunjuk sesuatu tu. Barangkali. Mungkin. Nampak lu tak kuat lah. Nampak Ikmal kuat ke? Apa? Nampak. Okey ni. Mana anjing ni? Dah gerak lah. Depan tu. Assalamualaikum. Dah kena tengok betul-betul lantai dia gelap. Kan? Baik tengok bawah kiri. Ni risau paku ni. Paku karat. Kamu menjerit tu? Tahu. Black ke? Tak mesti. Siapa tu?
Oh, si Aidil. Aidil. Eloy. Halo ya. Tengah-tengah rembat hantu tu. Tak ada lawa bilik-bilik ni. Oh. Dia diam tak dia hari ni? Diam. Tak, dia tak baik cakap yang macam kita pergi yang dekat situ. Itu satu. Oh, dia kurang. Itu yang kita mahu. Oh, je. Bau kat aku tegur dah dia tu. Kita tengok ada janji tak? Tak ada. Ada. Assalamualaikum. Jom kita pergi ke bawah. Baik. Kita masih dekat. Hilang pula. Hah? Ada ni bahaya. Bahaya. Minta cucuknya habis. Oh, baik. Assalamualaikum. Jom. Oh, ni Tidak pasti. Tidak pasti. Kami- Kita orang dia nak bunuh. Ha? Tu. Oh, tu Budak-budak tu ke? Dorang. Hah? Ya ke? Dia bukan pada rumah lain kot. Dorang tadi. Ha? Dorang lah. Ya. Arif! Cuba tanya Blake. Betul Blake ada lukis sosok ke? Oh, Black. Kat sini korang ya, hari ni jumpa. Tadi kau terjerit-jerit Terkencing ke apa Blake? Ha? Padahal dah jauh dah berjalan dah sini. Ya. Pusing dalam masuk sini. Ya. Eh, Daripada Floki tadi kita orang. ya. Daripada Floki tadi kita orang. Jom, sini. Rosari Manik. Dosa siapa? Rosari Manik namanya. Dosa Manik. Oh, tadi korang dari mana tadi? Dah Floki habis dah. Oh, dah habis dah? Ha. Ya. Blok G. Blok G. Bukan Blok G. Belakang eh. Bukan Blok D. Blok G. Blok G je lah Ni kata. blok apa? Ni blok A ni. Blok A ni. Ni blok A. Ha, jadi orang kata tadi ada sosok tadi apa nama? Sosok wanita. Sok wanita dengan lembaga hitam. Lembaga hitam. Sosok wanita dan lembaga hitam gitu. Orang kata. Sosok wanita tu pakai baju kebaya. Baju kebaya warna merah. Sini. Kau jadi tiang tunggul tu kenapa? Kan? Kau ngantuk ke? Apa? Kan? Jadi orang kata dia berpakai baju warna merah macam orang lama dulu. Betul ada sosok lembaga hitam. Tapi energi memang kuat gila Memang kan? kuat tadi, Betul. memang kuat. Serius? Kau takut Black? Iya. Jadi tak apa, kita berkumpul je. Kita pergi ke kita cari ke Blue Beach selalu kan. Okey. Dari lorong sunyi ke rumah tinggal, suara gaib terus memanggil. Kalau takut di lambung, jangan berumah di tepi pantai. Kalau berani menjejak makhluk, Okey, Gary, tutup. jangan lari. Dalam cahaya merah suram, kami dengar bisikan malam. Takkan lari walau diganggu, roboh datang kami menyatu. Lobo